Okay, hari ini hari ketiga di Madinah dan malam terakhir di Madinah juga. Ayah telah buat keputusan untuk tukar hotel sebab dekat dengan shopping mall, dengan dekat dengan tempat solat perempuan, supaya mama tak jalan jauh sangat. Jadi asalnya kami dapat bilik biasa, tapi alhamdulillah ada rezeki. Tempat check in tadi ada dibagi presiden. Okay. Buka. Assalamualaikum. Besar. Kita masuk sikit. Tandas besar juga. Ada 2 tandas. Lepas tu, ni dia katil. Hari terakhir di Madinah. Mana kopiah? Kotor. Kau tahu sebab apa? Kena. Nasi biryani. Jom. Dalam masjid lagi. Sama tak? Cash withdrawal lah. Ticket one day, okay? Yes. Ambil. Small Wi-Fi. Okay. Same after Asr. Okay. 11 o'clock. Tomorrow. Jom. Naik, cepat, naik atas. Hello everybody. Cucu. Lepas tu dia ada ni semua bahasa yang ada. Tekan apa? ZSM. Tekan ZSM Bahasa Melayu. Okay. Apa ada apa? Dengar. Ada. Kami baru habis pergi ziarah, lepas tu kita makan sarapan tadi. Lepas tu sekarang tiba masanya untuk kita orang siap-siap untuk pergi ke Mekah. Mandi-mandi semua pakai ihram. Dan dalam mungkin pukul 10.30 kami akan pergi ke tempat kereta api untuk menjalani untuk pergi ke Mekah. Okay, dah siap pakai ihram. Okay, selesa tak? Selesa. Alhamdulillah dah selesai check out. Sekarang pukul 11.30. Sekarang nak tunggu driver untuk bawa kami ke train station. Bas tu pukul berapa? Apa tu pukul berapa? Siapa? Yang tu Driver nak datang. Ni dah on the way dah, nak sampai. Dia pukul berapa sekarang? 9.30. Sekarang pukul 9.30. Ya. Tengoklah. Okay, kita sekarang ke train station. Mana Wasim? Ayah kata nak naik train. Ni train ke?
1101 platform 1. Tengok atas Wasim. Kat atas tu tarik, jangan lupa. Kena beratur kat sini je. Okay, sabar. Tunggu exam dia lepas tu. Ya. Sekejap. Okay, good. Hello. Can I sit next to you? Tandas dia hijau, boleh tolak. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tadi dah check in, sekarang nak buat tawaf pula. Nak turun. Okay, jom. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. So ini tempat booking bagi. Seorang RM200 untuk tawaf dan sa'i. Panas? Panas. Tadi macam ada air. Tu atas tu. Tu kan pancuran air tu. Assalamualaikum. Naik. Naik ni. Tak payah kat belakang. Biar ayah baca, korang akan dengar. Okey, tadi kita dah niat kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ربنا آتنا في الدنيا حسنة يلا يا حاجي ان الصفا والمروه من شعائر الله. Tukar baju. Pakai baju terlalu. Sebab saya takut dah. Takut tu. Kena makan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar.
habis buat umrah dan baru lepas solat asar. Dan lepas tu kami nak pergi makan pula. Lapar? Dah pukul 4.25. Minum air tu dulu.